Anwar, cara Anwar kita tahu lah, cara Anwar kita tak mau dekat dengan dia, ya. Saya dengan Anwar memang baik, lebih baik daripada Dr. Mahathir, ya. Saya dengan Anwar ni memang kenal lama, ya. Jadi saya sendiri dia tipu lebih kurang 17 tahun, ya. Jadi kalau saya kena tipu, Dr. Mahathir lagi lama kena tipu. Ya. Jadi kami semua ni kena tipu. Tapi tak apalah, ya. Kita orang utara sama-sama kena tipu, kita tahu juga cari jalan keluar. Kebanyakan tak boleh cari jalan keluar dengan Anwar ni. Dia punya putar belit Tuhan yang kita beri, ya. Jadi kalau tuan tak jaga dia, susah. Depan tak kena, belakang tak kena, kita haru dia buatnya, ya. Ini cara Anwar, ya. Jadi kita mesti selalu mesti waspada dengan Anwar ni. Dia buat janji macam-macam, ya. Pada dia kata, wah, dialah pakar dalam semua. Dia jumpa orang Cina, dia cerita apa orang Cina nak dengar. Dia jumpa orang India, dia cerita apa orang India nak dengar. Dia jumpa orang Melayu, dia cerita apa orang Melayu nak dengar. Tapi saya ingat yang teruk kena tipu sekali orang India lah, ya. Dia berjanji macam-macam dekat orang India. Akhirnya semua kosong. Orang India dapat kosong saja. Di Pulau Pinang dia tipu, di sana dia tipu. Ini cara dia apa? Cara kuat putar belit, you know? Dia jumpakan, ya, dia jumpakan golongan Kristian, dia kata apa? Oh, tak apa. Kita akan binakan lebih banyak lagi gereja-gereja untuk tuan-tuan dan perempuan, ya. Dia jumpakan orang Kristian, dia kata tak apa, boleh pakai kalimah Allah, jangan takut, boleh guna, ya. Nak pancing undi je, ya. Dia jumpa India semua, dia kata apa nak semua boleh, ya. Kampung bawah pala di Pulau Pinang pun dia berjanji. Lepas tu dia tak okey, goodbye, you know. Nak menang undi saja. Ini tujuan dia, ya.